佛教慈济基金会在居港维林宫举办例行献血活动，目标达200袋血液。活动得到了当地献血者的热烈响应，每一位献血者在捐血前都需经过健康检查，以确保身体状况安全。印度尼西亚佛教慈济基金会再次在居港维林宫举办例行献血活动。这一活动每3个月举行一次，旨在通过与当地红十字会合作，为他需要的人提供血液帮助。佛教慈济基金会负责人阿里安多尼亚马索尼表示，本次血液目标为150至200袋血液，是捐献者的日期而定，但在献血之前，捐献者必须经过健康检查，以确保血压稳定和血红蛋白含量达标。捐献者不仅来自周边居民，还有许长期的固定献血者，他们通过 WhatsApp 获得活动信息。作为感谢，每一位献血者都会收到一份大米和生活必需品礼包。Ya saya sangat berharap sih ada donor darah sih, mudah-mudahan ada antusias terus dari masyarakat kan. Kita berdonor darah kan untuk berbagi, karena tetes darah itu sangat berarti buat kita semua kayak gitu yang membutuhkan kan. Jadi kalau warga misalnya butuh darah nanti bisa hubungi kami kan di sini ada tim donor darahnya. Dengan hubungannya kami, insya Allah kita kan bisa lebih mudah kayak gitu untuk menyalurkan yang membutuhkan darah kayak gitu。其中一位献血者伊鲁表示，自己自2013年起就开始定期献血，并感受到诸多益处，例如血压更稳定，身体更健康。对他而言，献血是帮助他人的一种最实际方式。Sejak tahun 2017, jadi kebiasaan donor ini waktu itu pernah nolong nenek. Jadi sampai sekarang alhamdulillah. Jadi rutin 3 bulan sekali, kadang 6 bulan sekali, kadang setahun sekali. Oh, jadi sudah sering nggak ya? Sering ya. Jadi kebiasaan jadi rutin ya, terus kayak? Jadi kebiasaan Pak, bukannya berarti ada tujuan ini bukan, ada yang lain lah。最后，阿里也期盼未来捐血热情能够持续高涨，因为每一滴血液都对需要的人意义重大。Muhammad Aidil, PAL TV。